Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's Hai, Assalamualaikum guys. Kini kembali pada Test 832. Kali ni kita buat apa? Oh, Kita prank nak orang. prank yang kata nak pergi, nak berhenti buat YouTube. Okay. Kita prank siapa lah? Masa pertama. Tak tahu di mana saya. Pergi dalam tu. Kita tengok apa dia sini kan. Astaga. Okay. Dah. Dia balas Masa pertama. Masa kedua. apa? Ni nak. Okay. Masa kedua. Typo banyak ya guys. Masa ketiga. Masa ketiga. Siapa? Bangcak. Tak ada kot. Nanti lah. Sekejap. Walai. Dia killer. Dia killer. Assalam. Jangan. Dia orang apa tu? Weh. Aku nak berhenti. Dia tengok nanti apa reaction dia orang kan. Tengok ni. Dia baru je. Siapa dia? Tak apa lah. Tak ada siapa dah je. Zahirul. Dia tahu. Dia online ke sekejap? Dia tahu dah set. Tahu ke? Sekejap tengok ni. Ni yang lama. Cari orang lain. Siapa lagi? Tak siapa dah. Siapa lagi ya? Azim ni. Ni yang tadi ya. Ni yang balas tadi. Ni ya. Ni dia duduk sama aku. ZL. ZL, korang kenal tak? ZL Studio. Korang boleh subscribe dia guys. Subscribe ZL. Support. Kita tengok apa reaction dia. Tak apa. Support ZL guys. Kita sambung. Okay. Kita tengok nanti reaction dia orang kan apa. Siapa lagi? Ya. Tadi masih berapa? Satu, dua. Baru 4 orang. 4. Kita kena 10 orang. Daus. Kasih tak? Tak. Cari je kat grup. Ni. ZS Studio. ZS Studio ni. Daus. Okay, Daus. Tu apa? Admin. Selalu. Ni prank yang pertama kan? Tak nak buat ni prank guys. Ni prank. Ada tak? Saya tengok kat grup ni kan. Orang tanya tak? Ni orang tanya. Ada ramai orang tanya tak tahu siapa kan? Saya cari. Tak. Cari apa dia pakai kita Azia. Ada gambar Azia kan? Siapa lah? Ni kucing ni pun. Dia mention apa? Tengok apa dah semua dia orang. Dia orang apa? Tak tahu. Kadang okay. Masa ke berapa ni? 4, 5, 6. Sekejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 orang lagi guys. Orang dia pakai kita Azia kan? Kita Azia ke dia tukar gambar.
tahu. Aizat tahu kan? Oh, Aizat. Aizat guys. Aizat. Cari dia pergi. Oh, dia dah balas guys. Dah balas guys. Tak apa. Dah balas sekarang. Ha? Tak, itu balas sekarang. Aku rasa Kedua orang tak peduli kan. Ui, padu ayat kan. cuba je. Cari kita Azia. Ni kita Azia. Okay. Kita Azia guys. Biasalah tu. Tak apa. Biasalah tu dia kata. Okay. Mira tahu tak Mira? Tahu? Mira tak tahu. Tiba. Semalam tu. Cuba tengok. Tu Azia tu Azia ni. Ni. Ya. Tak. Jangan. Kita cover. Salam. Aduh, cover. Jom cover. cover. Wih, ramai je berdebat. Berhenti bagi. Apa? Berhenti buat YouTube. Okay. Jom tengok. Okay guys. Dah 2 orang balas guys. Okay. Tengok Daus sudah. Daus. Collect je. Sudah tu kau relax je. Kalau nak berjaya biarkan apa orang cakap. Jangan fikir sangat. Collect je. Nak mengaku? Mengaku. Apa? Mengaku terus. Belum lah. Saya cakap dah. Aduh. Apa ni? Apa ni? Aduh, kata je. Kau nak buat sukses minute kata. Kalau nak berhenti buat bagi aku mic. Aku beli Cakap mic tu aku nak pakai. mic tu ayah. Nanti kantai Izzat. Pulang apa? Cakap mengaku je. Okay. Cakap aku mengaku. Cakap friend is saya spring. Betul ya? Betul lah. Apa? Tahu. Nanti nak jual. Lama dia Daus. Buat emoji gelak nak. Memang nak Tengok jual dulu kan? lah. Memang nak jual kan? Tengok dulu. Tenok. Tenok ni Zat. Tengok. Mana? Ni. Okay guys, yang lain tak jawab lagi. Mana ada cakap, mana ada. Tak baik. Stop dulu. Bukan hilang lagi. Aduh ni. Sekejap, apa ni? Okay, dia balas. Kisah. Ayah nak buat apa, kenapa nak berhenti YouTube? Sebab ramai kecam. Okay guys. Ramai kecam guys. Tapi tak ramai lah. Saja je ni. Konten je guys. Konten. Jangan ingat betul guys. Kecam tu seorang dua je guys. Jual kat aku kecam apa? Kecam dia kata YouTube aku. Dia kata Okay guys, anjak.
Apa? Like apa? Macam lagi bodoh, lepas tu YouTube. Apa? Dia tak menarik. Menarik. Tak best lah. Lagi apa? Tak. Nak Boleh buang. Okay. Semua tak balas lagi. Gila, tak balas. Semua tak balas lagi.